Okey geng, hari ni kita berada dekat Vin Garage geng. Kedai aksesori KK. Macam-macam aksesori kereta ada kat dalam ni. Ala-ala aku nak pasang seat sambung dekat Mybi aku ni. Jom aku payung apa yang menarik dekat dalam ni. Masuk je belah depan, kita dipayungkan dengan set-set speaker dan nombor plate dah geng. Daripada speaker dashboard sampai ke speaker pintu. Macam-macam brand speaker ada kat sini. Ni baru sikit, banyak lagi barang-barang menarik nak racun korang ni. Ente nampak ini steering? Ini adalah steering Momo Euro button geng. Untuk pemanduan anda lebih selesa. Baru sedap grip time bawa kereta tu. Tengok belakang aku ni, macam-macam brand ada lagi tu. Korang datang sini, korang tinggal pilih je steering mana korang berkenan. Macam-macam design ada. Daripada Toyota, Daihatsu, Momo. Ada button, tak ada button. Color merah, putih, hijau. Macam-macam lah ada. Ini baru masuk side belah steering bosku. Belum lagi aku payung benda-benda lain. Nanti meleleh helio korang. Belah sini pula side dashboard. Macam-macam pilihan ada. Korang nak jenis mana, korang tinggal tunjuk je. Nak Sohana ke, Paso Ricci ke, 07 ke, 08, keyless, aircon digital dan bermacam-macam lagi. Banyak sangat dashboard sampai letih nak menyebut satu-satu. Masuk pula side belah sini, set meter dengan interior dalam. Tak masuk kat sini lagi, ada pula lampu belakang. Banyak sangat weh. Tengah syok-syok dia pasang seat kereta aku ni, katanya belah atas ada lagi barang kekap. Jomlah kita pergi payung tengok barang belah atas pula. Sampai-sampai je belah atas. Oh, pitam mata aku weh, gelap tiba-tiba mata. Macam-macam seat ada weh. Daripada seat pocong lah, tu color lah, color hitam lah, seat sambung lah, cakar rimau lah, cakar ali lah. Macam-macam doh. Memang peningnya tengok. Masuk pula rak belah atas ni, macam-macam pilihan ada pula weh. Daripada seat kancil lah, seat leather lah, bermacam-macam model. Memang puas hati doh. Masuk je belah tepi ni pula door trim game. Macam-macam pilihan lah. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air. Dah banyak sangat ni bu, sampai kembung perut nak minum air. Meter pun banyak ni game. Macam-macam model ada. Lagi meter kereta apa? KK, kancil, Viva, Kenari, Kelisa dan bermacam-macam geng. Bukan sekadar hanya interior kat dalam geng. Interior luar pun ada. Daripada bumper depan, bumper belakang, side skirt dan bermacam-macam lagi. Cermin pun ada kat sini oi. Malas aku nak tunjuk video panjang-panjang kat korang. Nanti korang boring pula. Nak puas hati datang sendiri. Datang layan mata korang, beli apa yang korang berkenan. Kereta aku pun dah siap. Alang-alang tu aku payung kereta aku dulu. Jom. Ini dia baru seat idaman hati. Selesa duduk. Depan belakang lawa puas hati bosku. Macam mana bosku? Vin Garage ni bos. Barang kekas semua ada. Korang berminat boleh kontak dia. Location di Kelang.